Okey, ni bahan-bahan kita nak masak ikan tiga rasa. Dah siap dah. Ikan bawal emas, halia, bawang putih, bawang merah, serai, cili api, tomato. Memasukkannya. Masukkan irisan daun limau purut. Limau purut ni English apa? Tada! Kita masukkan cili giling. Anggaran lah buat 2 je lah cukup kot. Masukkan gula. Okey, masukkan sos tiram. Tomato sauce yang dah dicampur dengan air sebab dah nak habis. Chili sauce pun dah campur dengan air sebab dah nak habis. Lazim. Habis semuanya. Masukkan Thai sauce. Apa-apa brand lah ya. Sedikit. Kita masukkan nanas. Garam. Dan fish sauce. Ataupun sos ikan. Dan last sekali lah ya ni, kita perahkan limau. Saya pakai limau kasturi. Limau nipis, Mak Dia. Limau nipis. Supaya yang makan ni ingat Mak Dia. Masukkan batang daun ketumbar ataupun daun ketumbar ya. So boleh kacau. Okay guys, kita tuang kat atas ikan dah ya. Nampaknya aku salam.